bulu roma aku naik-naik ni. Ada benda yang tak sepatutnya datang malam ni. Hi guys, hi everyone. Welcome back to Bongkar Seram Channel. Bersama dengan saya macam biasa, Des in the house. So, kita orang minta maaf sangat-sangat. Kita orang dah lama, macam agak lama tak keluarkan konten baru disebabkan a few problem arise during the process lah. What? So, we took a time untuk renew balik, kita buat balik apa benda yang patut. Untuk video kali ni agak lain. Different guys. Dia macam lebih lain daripada podcast yang kita buat sebelum ni. Selama ni kita buat podcast. Tapi kali ni kita akan keluarkan konten baru, which is Bongkar Seram Series. Based on true story yang pendengar-pendengar yang dah hantarkan kepada kita orang selama ni. Damn! Sebelum kita bermula lebih dalam lagi, apa kata kita get ready first. Let's get ready! Okay guys, untuk sambungan yang tadi itu, untuk Bongkar Seram series yang pertama ni, kita orang akan bawakan tajuk University. Bila kita dengar tentang universiti ni, kita banyak mendengar tentang kisah seram dan macam-macam lagi lah. Ada yang fun, tapi dalam masa yang fun tu, kita akan ada time yang menyeramkan. So kali ni pendengar kita ni, dia bawakan satu cerita untuk kita. Dia a few cerita lah. Dalam Bongkar Seram series ni nanti, dia akan kongsikan a few cerita daripada pengalaman beliau sendiri dan rakan-rakan beliau yang terkena benda-benda seram dan mistik semasa berada di universiti guys. So sebelum Des nak bermula, tak lama lagi Des akan immerse into the character of him untuk menceritakan lebih lanjut lagi tentang perjalanan cerita seram universiti Bongkar Seram series. Nama aku Matthew. Aku adalah salah seorang bekas penuntut yang menuntut di Universiti Awam di Kuching, Sarawak. So cerita ni aku kongsikan dekat tim Bongkar Seram untuk diceritakan dalam episod pertama Bongkar Seram series. So permulaannya aku mendapat offer daripada salah satu Universiti Awam di Kuching, Sarawak. Perlu korang ingat, Universiti Awam ni dia ada dua cawangan. Satu kampus 1 dan satu kampus 2. Tempat dan nama universiti itu dirahsiakan untuk menjaga sensitiviti tempat itu. So, untuk korang tahu, masa tahun 2013 aku ditempatkan di kampus 1. Di kampus 1 tu, aku dikenali sebagai freshie lah. So, basically, people yang baru masuk universiti itu akan dikenali sebagai student baru ataupun lebih famous lagi kat kampus tu, dikenali sebagai freshie. Sebelum tu, belum wujud lagi. Pembinaan untuk kampus tu tengah berjalan dan bakal dilaksanakan ataupun bakal dibuka pada 2014. So, aku ni diterima masuk dalam 2013 tetapi pertengahan tahun tu sampailah habis sem yang pertama tu, fakulti kita orang dipindahkan ke kampus tu. So, alongside that, semua yang berada di fakulti yang sama akan ikut pindah ke kampus tu juga. So, boleh dikatakan kita orang adalah, bukan boleh dikatakan, kita orang adalah pembuka untuk kampus tu lah. So, di kampus tu ada dom untuk lelaki dan dom untuk perempuan. Dia ada kolej kediaman lelaki dan kolej kediaman perempuan. Kolej kediaman lelaki di sini, tengah-tengah dia adalah medan selera, and then di sebelah dia lagi adalah kolej kediaman perempuan. So kita orang ni ditempatkan di tingkat 2, aras 2. So dalam aras 2 tu aku bersama dengan rakan-rakan aku. Okey, rumah tu senang. Orang kena ingat yang rumah tu adalah macam apartment juga guys. So semua basic necessity, semua basic need yang diperlukan memang ada dalam kampus kediaman lelaki. So macam katil apa semua, kemudahan asas tu memang semua ada. Memang cantik lah sebab benda baru guys. Memang nampak nice, nampak teratur apa semua.
And then aku dengan kawan-kawan aku ditempatkan di aras 2. So aras 2 tu dalam satu rumah tu dia terbagi kepada 2 bilik. So dalam 2 bilik tu, satu bilik tu dia boleh menempatkan 4 orang pelajar. So aku ringkaskan 4 orang pelajar dan satu bilik lagi pun 4 orang pelajar. So kesimpulannya ada 8 orang dalam satu rumah tu. So rumah tu terbagi dalam satu bilik tu, dia terbagi partition juga guys. Satu tempat tu partitionnya dia ada 2 katil, and then dalam bilik yang sama dia ada partition tetapi ada ruang untuk masuk. Dekat sebelah tu lagi ada 2 juga katil. So 4 orang dalam satu bilik. Aku ditempatkan bersama dengan kawan baik aku sendiri, iaitu Kevin, bukan nama sebenar, okay guys, Kevin. Dan di sebelah kita orang adalah Tony dengan Thomas, bukan nama sebenar juga. So diringkaskan nak dijadikan cerita guys. So waktu kejadian ni adalah malam Jumaat. So malam Jumaat tu keesokannya adalah Sabtu lah guys, bukan malam Jumaat yang Jumaat tu lah. Cuma malam tu malam Jumaat dan keesokan harinya Sabtu. So Kevin ni dia ada kelas tambahan. Kelas tambahan dia ni memerlukan dia untuk datang pagi Sabtu tu untuk kelas ganti dia yang time tu lecturer dia tak dapat untuk buat lah. So digantikan untuk hari Sabtu. So kesimpulannya aku, Tony dengan Thomas ni dengan seorang lagi rakan kita daripada bilik lain, daripada rumah lain lah, nama dia Rizal ataupun kita orang panggil sebagai Ijal, bukan nama sebenar juga. Datanglah kita orang ni berborak, bersembang. Tapi Kevin ni dia tak ikut kita orang sekali, disebabkan oleh dia ada kelas esok. So kesimpulannya dia memang terpaksa tidur awal guys, untuk dia bangun esok pagi lebih fresh untuk datang kelas lah. So kita orang yang di sebelah tu, kita orang memang enjoy. So esok adalah cuti. So cuti enjoy lah guys, betul kan? So cuti enjoy. So Kevin ni tadi, bila dia tak dapat ikut, dia tidur lah. Dia try untuk tidur, ambil masa untuk berehat awal supaya esok dia ada tenaga lebih. So time dia nak tidur ni, dia baring guys. Dia baring. Bila dia baring tu, dia rasa something yang macam, kenapa bulu roma aku naik-naik ni. Dia rasa macam ada something yang macam menakutkan, energi yang negatif kat situ, which is buat dia confused. Dia try untuk tidur, dia try untuk pejamkan mata, tapi dia tak dapat pejamkan mata guys. Bulu roma dia mencanak naik. Kevin ni pun dia try nak tidur tapi tak dapat. Dia try lagi nak tidur tapi tak dapat. So dia ambil keputusan. Untuk pergi ke sebelah, pergi kepada bilik yang di sebelah tu, bilik Tony dengan Thomas tu, tempat yang kita orang lepak tu, untuk tanya aku something. So Kevin ni pun bercakap dengan aku, Matt, kenapa aku rasa aku susah sangat nak tidur, Matt? Aku dah try nak tidur ni tau, tapi aku rasa macam bilik kita tu macam agak seram lah. Bulu roma aku dari tadi terangkat. Dan aku pun berpaling kepada Kevin. Kenapa? Kau ni dah kenapa? Apa yang menyeramkan? Kevin pun dia berdialog lagi dengan aku. Dia cakap, aku rasa seram Aku rasa bulu roma aku memang naik ni. Aku tak tahu kenapa, tapi aura negatif tu memang ada. So, aku pun menyambut benda. Sebab aku tahu satu benda yang korang perlu tahu. Kevin tu dia memang jenis yang agak penakut sikit. Dia mudah untuk rasa takut, and then dia memang penakut lah. Senang cerita dalam cerita ni untuk korang lebih faham. So sebab aku tak percaya dengan apa yang dia cakap tu, aku pun cakap macam ni, Kevin, aku rasa kau ni takut lah. Cuba kau tidur. Kalau kau rasa takut, kau just tidur je. Kau pergi bawa Bible kau pergi bawa rosary kau. Cuba kau try untuk tidur. Aku rasa tak ada apa-apa pun, cuma perasaan kau je tu. Cuba kau bawa pergi tidur. So Kevin pun pandang kat aku. Dia pandang, aku rasa bersalah lah time tu. Dia pandang kat aku, dia macam rasa hampa lah. Macam kawan dia tak nak tolong dia sangat. Macam tak percaya sangat. So dia try untuk ikut apa yang aku cakap. Dia bawa Bible.
Dia bawa lagi rosary tu untuk tidur sekali lah. Dan dia cuba, dia letakkan rosary di tangan, di Bible di dada dia juga, rosary di tangan. Dia buat macam dalam masa dia try nak tidur, bila dia try nak tidur, aura negatif tu makin lama macam makin besar. Dia rasa kepala dia macam besar kecil, kembang, bulu roma kembang, semua kembang. Dia rasa macam negatif sangat. Dia rasa macam aura tu macam menakutkan, seolah-olah ada yang memandang dia dalam bilik tu. So Kevin pun macam, dia try untuk hold. Dia macam, aku try untuk hold, aku tak boleh takut, aku try. Tapi makin lama benda tu, makin Kevin rasa macam dia tak dapat nak hold benda tu. So dia decide lagi, kali ni dia bangun balik, dia pergi kat bilik Tony dengan Thomas tu. Kali ni dia bercakap dengan Tony. Dialog dia lebih kurang macam ni lah. Tony, boleh tak kau tolong aku kejap? Aku rasa bilik kita orang memang terasa pelik sangat lah, menakutkan. Tony pun tengok balik kat Kevin sebab dia rasa kesian. Masa first tadi, aku tak peduli sangat dengan Kevin ni lah. So Tony pun pergi. Tony cakap, okay, baik, aku akan pergi kot kau. Aku nak tengok apa benda tu juga, apa yang menakutkan sangat. Jom. So mereka kedua pun pergi, berlalu pergi meninggalkan kita orang. Aku tengok lah, aku sempat tengok macam, tapi aku tak ambil pusing sangat. Macam aku teruskan sebab kita orang time tu, kita orang sangat layan game PES time tu. Tahun 2014 tu, zaman kegemilangan kita orang untuk main PES. Kita orang ada beli konsol sekali tu untuk main dekat laptop tu. So hujung-hujung minggu ni memang peranan kita orang selalu, kita orang main PES lah selalu macam tu. Kita orang macam membahan satu sama lain, macam tu. So sambungan daripada cerita tu tadi, kita orang pergi. Kevin dengan Tony, dia pergi sama. Bila dia pergi, dia orang dua dah berlalu pergi, tak sampai seminit. Benda tu tak sampai seminit. Lepas tu aku tengok muka Tony dengan Kevin ni sama-sama resah. Muka yang meresahkan. Kedua macam Matt. Tony pun bercakap, Matt, aku rasa bilik korang berdua ni memang pelik. Aku pun macam, bila Tony dah cakap bilik kita orang pelik, aku pun pelik. Pelik aku macam keris lah. Apa pula yang pelik ni? Macam, mula-mula tadi aku tak nak percaya dengan si Kevin ni. Bila Tony cakap tu, aku macam, okey, pelik. Apa yang pelik? Aku berdiri je kat loker korang tu, aku dapat rasa tau, bulu roma aku memang berdiri tegak. So aku jadi macam, aku a bit annoyed lah. Macam, apa benda ni, kacau-kacau ni. Tapi, okey, kalau macam tu, kita orang pergi. So kita orang ramai-ramai lah sekali. Kita orang 5 sekali, kita orang pergi bilik. 5 sekali pergi bilik tu. Okey, aku ceritakan struktur dalam bilik tu guys. Struktur dalam bilik tu, ni, dua ni adalah loker kita orang. Lepas tu katil. Lepas katil tu, meja belajar kita orang. Lepas tu ni tingkap. Tingkap kita orang tu memang tutup lah. Tutup tingkap dan tutup langsir sekali. Untuk orang faham lah senario dia nanti. So bila kita orang dah tutup, benda tu dah tutup semua, memang nampak macam, yelah, kita tutup bilik sebab nak tidur kan. So tutup lah benda tu. So bila je aku sampai kat bahagian loker tu, aku berdiri je ngam-ngam kat loker tu, di antara loker dua, antara loker tu, aku rasa kali ni guys, this is the first time yang aku rasa takut yang sangat-sangat. Bulu roma aku berdiri tegak dari kaki sampai ke kepala aku time tu. Okey, kalau korang nak tahu, aku tak pernah takut sebelum ni. Aku jenis yang macam, aku tak percaya sangat benda-benda mistik. Benda-benda mistik ni bagi aku macam sukar untuk aku percaya benda tu kalau aku tak nampak. Tapi kejadian tu menyedarkan aku guys, bahawa benda mistik tu memang wujud, memang ada. So time tu aku rasa macam bulu roma aku macam, korang boleh bayangkan kembang kepala aku macam macam tu guys. Dia denyut-denyut yang aku tak faham. The first time yang aku rasa macam, aku macam masuk je bilik tu, aku rasa macam
aura tu terus benar-benar buat aku macam ketakutan, guys. So, bila aku takut, aku ingatkan aku seorang je rasa benda yang sama. Tapi tak. 4 orang yang di belakang aku sekali itu, Tony, Thomas, Kevin dengan Rizal ataupun Ijal tu, semua merasakan benda yang sama. So kita orang dari dalam keadaan panik. Kita jadi keadaan panik. Kita orang dapat rasakan yang benda tu tengah tenung kita orang dengan tajam di sebalik langsir tu, guys. Sebalik tingkap dengan langsir tu yang betul-betul dia tenung kita orang macam ni. Aku dapat rasa macam, this is so bad. This is so evil. Aku dapat rasa benda tu, guys. So, aku teruskan. Aku tanya keadaan dia orang. Orang okey tak? Orang okey tak? Dan bila dia orang tanya macam, dia orang pun pandang aku dalam keresahan, pandang aku dalam macam rasa macam takut sikit. So aku try untuk macam back to normal again. Aku try untuk macam kembalikan semula aku punya pemikiran positif tu. Aku try untuk tanya, boleh tak kita orang semua baca apa-apa yang patut ke, baca doa-doa yang patut. Aku beritahu ke Ijal sebab dalam bilik tu cuma Ijal seorang tu ataupun Rizal seorang tu yang Muslim kat situ. Aku tak tahu apa yang aku cakap dengan Rizal, tapi macam aku lebih ingat macam lebih kurang macam ni. Rizal, aku rasa kau bacalah apa-apa yang patut. Al-Fatihah ke apa ke untuk kita kurangkan usia benda tu. Dan aku bagi tahu yang lain juga, kita baca je apa yang patut. So kita orang masa tu untuk orang umat Kristian dia akan faham. Aku try untuk baca doa bapak kami tu. Tapi guys, time aku baca doa tu, mulut aku ni macam aku repeat benda yang sama, mistake yang sama, guys. Aku dah tak boleh nak baca dengan terapu. Aku dah tak boleh nak ingat doa-doa tu. Aku macam dan aku apa benda aku dah baca. Aku macam tu. So lepas kita orang macam dah tenang sikit, walaupun benda tu macam aku masih rasa denyutan tu lagi, kita pun tenang. Dan aku bagi tahu kat Kevin, cuba kau buka langsir tu. Kita tengok betul ke tak benda tu ada kat situ. Tapi aku suruh orang yang salah, guys. Aku bagi tahu kat Kevin pun dia cuba untuk buka, dia cuba untuk beranikan untuk buka langsir dengan tingkap tu. Lebih kurang dia macam dia nak jalan ke depan. Tapi dia takut, guys. Dan aku bagi tahu kan, Kevin, tak apa. Biar aku yang buat. Ni nanti aku akan kira 1 sampai 10. Lepas tu aku akan naik ke atas meja tu dan aku akan buka langsir tu dengan tingkap. In case kalau aku buka tingkap dengan langsir tu dan aku pengsan, korang kena panggil someone yang boleh bantu kita. Ustaz ke ataupun siapa-siapa je yang boleh bantu kita. So aku baca. Aku kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku pun dengan kudrat yang aku ada, aku berlari, guys. Aku berlari dan aku lompat ke atas meja tu. Aku buka. Sap. Aku selakkan. Bila aku selak je langsir tu, aku tengok dan aku buka tingkap. Aku tengok tak ada apa, guys. Tak ada apa. Aku tengok atas, aku tengok bawah, aku tengok kiri, aku tengok kanan. Tak ada apa. Dia disappear. Dia macam menghilang tiba-tiba. Orang negatif tu pun aku dah tak rasa lagi. Kita orang tiba-tiba rasa macam lega yang sangat-sangat lega. Macam kita orang jadi macam terduduk sekejap. Lima kita orang macam rasa lega yang sangat. Lepas kita orang gelak besar time tu, guys. Kita orang macam ketawakan di sini. Kenapa kita orang takut time tu? Kita orang gelak besar. Kita orang macam tak percayalah macam benda tu ada. Tapi sebenarnya ada tu. So kita orang decide untuk pergi dekat ruang tamu tu, untuk dekat area meja makan tu. Kita orang pun mulalah mengisap rokok, guys. Masa kita orang mengisap rokok tu, kita orang jadi macam sembang lah, macam
Yelah, apalah macam ni. Kita nak sembang-sembang. Aku ingat kan ada hantu betul ni. Tak ada pun, buat suspend je. Taklah buat aku takut. Macam tu lah. Tu antara conversation yang kita orang converse that time lah. So, during the time kita orang bercakap sambil isap rokok tu, tiba-tiba dia ada tiba-tiba lagi guys. Tiba-tiba pintu rumah kita orang tu dibuka. Pintu tu kalau kita nak buka, dia mesti macam buka macam ni baru dapat buka guys. Kalau kita nak buka macam ni terus, kalau misal kata kalau angin yang tiup dia, sebab time tu kita orang memang tutup pintu tu, memang tutup betul-betul lah sebelum kejadian tu berlaku, memang kita orang pastikan kita orang tutup betul-betul. So pintu tu kalau tak ada orang yang buka di luar buat macam ni guys, dia takkan terbuka. So that time tengah kita orang sembang, menyembang dengan satu sama lain tu, tengah orang rokok apa semua tu, confident merokok apa semua, tiba-tiba bunyi guys, pintu dibuka. Tiba-tiba luas terbuka. Tapi pintu tu terbuka, tak ada orang yang masuk. Time tu kita orang ingatkan kawan kita orang yang nama Kayum tu lah, pun bukan nama sebenar guys ya. Kayum tu dia selalu melepak dengan kita orang, tapi selalu melepak time lewat malam lah. Dan tapi tak ada orang guys. So kita orang macam serentak dengan tu, kepala semua pusing bagi attention dekat pintu tu. And then Tony pun cakap, Kayum, kita orang apa panggil Kayum, kau ke? Tapi tak ada balasan guys, tak ada bunyi apa. So kita orang jadi macam, Kayum, kalau kau nak masuk, masuklah. Kau tunggu apa lagi, masuklah. Macam tu. Tapi tak ada sahutan. Lepas tu tiba-tiba Kevin teringat, Kayum mana ada hari ni? Esok Sabtu, memang biasa dia memang balik. Tapi sebab rumah dia dekat je. Esok Sabtu memang dia tak ada. Bila kita teringat yang Kayum tak ada, muka kita orang macam, kita orang berpandangan antara satu sama lain tau. Semua menunjukkan muka yang pucat tiba-tiba. Kita orang jadi macam, apa ni? Dan aku dengan Thomas tadi, kita orang buka pintu tu, kita orang keluar. Bila kita orang keluar, kita orang tengok hallway tu, yang pejalan kaki tu, tak ada seorang guys. Tak ada. Hallway tu memang nampak sunyi sangat. Sunyi yang kalau korang tengok cerita movie, cerita hantu seram tu, memang sunyi guys. Memang keadaan yang sangat menyeramkan. Aku macam, dan 3 orang yang lain tu pun nyusul sama. Bila kita tengok macam tu macam, okay. Dan dengan muka yang still gelabah, gelisah, dan masih rasa seram ni, tiba-tiba guys, hujan dengan ribut yang bunyi, hujan yang kuat tiba-tiba turun. Time tu kita orang ambil inisiatif untuk tutup pintu tu, kunci pintu tu. Aku dengan Kevin, kita orang tarik tilam tu, kita orang tidur sama-sama dekat bilik Tony dengan Thomas tu. Itulah pengalaman yang menyeramkan bagi kita orang guys. Walaupun kita orang tak nampak entiti itu, tak nampak kelibat apa-apa pun, tapi menyeramkan guys. Sebab rasa the present yang benda tu ada memang sangat kuat dia. Ni mengajarkan kepada aku yang dunia yang satu lagi tu, dunia mistik tu, memang ada. Okey, itu adalah penghabisan untuk cerita yang pertama. So untuk cerita yang kedua ni, aku akan ceritakan lebih lagi tentang kisah seram yang kedua. Kisah seram yang kedua ni berkenaan dengan jiran kita orang, satu kelas dengan aku. Nama dia Abu. Abu ni jiran kita orang. Abu bukan nama sebenarnya. So Abu and the gang ni satu rumah dia lah. Bila dia orang satu rumah, aku lupa
tarikh dia bila, aku lupa hari dia hari apa. Tapi yang aku pasti malam lah. Sebab benda memang kejadian malam kan. So malam tu diorang rasa macam pahang yang macam panas sangat. So bila panas tu, diorang buka lah pintu bilik diorang. Diorang buka pintu rumah diorang untuk ambil udara sejuk dari luar untuk mengurangkan sikit pahang panas yang diorang alami. So dalam diorang buka pintu, diorang main gitar tau time tu. Sebab si Abu ni memang sangat berminat untuk main gitar, bernyanyi. Biasalah budak-budak universiti kan, benda-benda macam tu, melepak gitar. Macam tu. And then bila diorang suddenly tengah diorang main-main gitar macam tu, tengah berborak apa semua, tiba-tiba ekor mata si Abu ni, dia tertangkap something. Dia macam bila dia tangkap something, dia tengok. Dia terus tengok ke depan pintu bilik diorang yang buka. And then kawan-kawan dia, geng-geng dia yang lain tu tengok benda yang sama. Satu sosok perempuan tua bertongkat dan sikit bongkok tengah jalan slow daripada pintu utama rumah diorang tu menghala ke bilik diorang. Dia tak masuk, dia stop cun-cun dekat depan bilik diorang Abu ni. Dia stop. Dia jalan slow. Macam nenek yang kita tengok tu, yang bongkok tu sambil bawa tongkat tu, jalan slow jalan. Dan dia stop kat depan bilik. Dia stop kat situ. Apa yang nenek tu buat? Dia tengok budak-budak. Dia tengok. Dia renung. Yang lain ni pun, si Abu and the gang ni pun, dia tengok. Diorang panik tau. Tapi diorang panik, apa yang diceritakan kepada aku time tu, diorang panik. Diorang tergamam, terkejut, tapi diorang tak bergerak. Tak ada seorang pun bergerak. Umpama dalam bilik tu tiba-tiba bunyi yang sangat sunyi. Tapi dalam sunyi-sunyi tu tersangatlah intens dia punya keadaan time tu. Intens yang tak tahu nak describe macam mana. Sebab diorang tiba-tiba rasa takut, tapi tak tahu nak buat apa, dan tak bergerak. Just mata diorang just menatap si nenek ni tadi. Nenek tu berdiri cun kat depan pintu tu. Dia berdiri. Bila dia berdiri macam tu, dia tersenyum, tersengih dalam keadaan yang menakutkan. Dia sengih tengok budak tu. Dia macam, and then nenek tu berjalan slow. Dia berjalan, dia menghala ke arah toilet diorang, jamban dengan bilik mandi diorang kat situ. Dia menghala kat situ. Sampai je dia dalam bilik mandi tu, semua bilik air yang ada kat dalam tu dengan dekat area situ, semua terbuka habis. Dan serentak dengan tu, diorang semua macam semua macam takut lah. Dia jadi macam apa benda ni? Diorang gelabah. Dan diorang tengok kat bilik air tu, kelipat nenek tua tu memang tak ada lagi. Dia macam vanish, lesap macam tu sekali. Bila diorang tengok benda macam tu, diorang tutup bilik air tu semua. Diorang cepat-cepat. Walaupun yang ni aku respect lah, Abu and the gang ni, diorang cepat-cepat ambil wuduk semua. Tiba-tiba diorang laungkan azan time tu. Diorang solat macam solat berjemaah, diorang laungkan azan. So aku dengan Kevin kat bilik sebelah tu, sebab Tony dan Thomas ni diorang belajar dekat bilik kawan-kawan diorang dekat tingkat 5 time tu. Dekat tingkat 4 ke 3, something macam tu, aku lupa. Dia belajar dekat situ lah, ada study group lah diorang. So tinggal aku dengan si Kevin. Lebih kurang dalam pukul 12 time tu, 12 lebih ataupun 12 jam ke kalau tak silap aku. Aku dari rumah yang seberang tu ni,
aku terdengar bunyi azan. Aku jadi macam, azan? Azan apa jam 12 tengah malam ni? Aku jadi macam curious lah. Dan aku tanya Kevin, Bin, yang ni azan apa ni? Pukul 12. Baby radio kot. Kevin dengan respon dia yang sahaja tu memang buat aku sakit hati sikit lah. Macam, tapi aku bukan sakit hati, aku jadi macam pelik kejap. Pukul 12? Azan pukul 12 radio? Bukan selalu negara aku. Dan kita orang macam, kita orang dengar balik. Kita orang dengarkan balik bunyi tu. Dan kita orang decide untuk keluar daripada rumah. So, bila kita orang keluar daripada rumah, kita tengok rumah yang sebelah tu, rumah Abu and the gang tu, diorang tengah, aku tengok diorang macam tu, dan Abu ni dia tengah melaungkan azan tu. Dia semua macam ni. Aku pelik lah bila diorang solat sambil menghadap pintu utama tu lah. Dan aku biarkan sampai habis. Lepas tu aku tengok, lepas habis solat je, diorang bergegas semua, macam bergegas keluar daripada rumah. Aku pun macam, aku tegur si Abu ni. Abu, kenapa? Aku just tanya soalan yang sangat simple je. Abu, kenapa? Dan Abu pun jawab, ada benda yang tak sepatutnya datang malam ni. Just simple, short macam tu. Aku daripada bengong yang macam tiba-tiba aku macam, okay, I got this. I know what kind of that happened to them. Aku jadi macam, okay, aku tak tanya banyak. Aku balik bilik aku. Dan cerita tu, the next day, sampai kat kelas, aku tanya balik. Dan si Abu pun cerita dengan aku lah. Dan dia ceritalah apa yang diorang alami macam yang aku cerita kat korang tu. Itulah kesudahan cerita yang kedua ni lah. So, tamat je cerita ni. Sampai tu je lah cerita untuk bahagian Bongkar Seram series untuk universiti kali ni. So guys, before this nak habiskan untuk episod ni, untuk korang yang di rumah yang ada cerita yang menarik untuk dikongsikan, ataupun korang nak datang podcast seram ni untuk join podcast seram ni, ataupun korang nak include sekali dalam Bongkar Seram series ni, korang boleh email kat kita orang dekat desmondunyu.christopher@gmail.com, ataupun korang boleh DM kita orang dekat Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya, social media kita orang. Nanti kita orang akan letak link kat bawah ni. So sebelum Des nak tamatkan benda ni, sebelum Des nak tamatkan episod ni, jangan lupa untuk subscribe Bongkar Seram. Subscribe, like and share guys. So jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye bye.